Bagaimana kita tahu bahawa asteroid membunuh dinosaur? Dinosaur menguasai ekosistem bumi selama 165 juta tahun. Kemudian kita menemui lokasi hentaman asteroid ini dan tiada satu pun fosil dinosaur dijumpai di atasnya. Ini adalah bukti pertama detik mereka lenyap. Kedua, lokasi hentaman. Saintis menemui kawah di luar pantai semenanjung Yucatan, Mexico, sepadan dengan saiz dan kesan asteroid yang dianggarkan. Ketiga, kepupusan mengejut. Rekod fosil menunjukkan banyak spesies hilang serta merta, bukan secara beransur-ansur. Ini membuktikan ia berpunca daripada bencana besar, bukan sekadar perubahan iklim atau aktiviti gunung berapi. Dan akhirnya, asteroid itu sendiri. Kini kita tahu ia berukuran 18 km, bergerak 45 kali lebih pantas daripada peluru dan berkemungkinan menghentam bumi pada musim bunga berdasarkan debunga yang terperangkap dalam fosil, membuktikan tanpa ragu bahawa asteroid telah memusnahkan dinosaur.